Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni saya nak buat ulasan perlawanan antara Sabah versus JDT, yang mana JDT menang 6-1 pada perlawanan ni hasil jaringan 2 dari Oscar Aribas, 2 dari Mujagid bekas pemain Sabah, 1 dari Beksen dan 1 dari Hidalgo. Manakala gol sagu hati pasukan Sabah dijaringkan oleh Chris Malone ataupun Ondok Bar lah. Baik, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk game ni memang tak dinafikan JDT mendominasi perlawanan dan mereka ada beberapa percubaan yang berbahaya yang berjaya diselamatkan oleh Damien Lim lah. Jadi perkara tersebut menafikan beberapa percubaan yang dilakukan oleh pasukan JDT untuk menambah jaringan, dan dalam masa yang sama pasukan Sabah pun boleh dikatakan membuat mistake yang memberi kelebihan kepada JDT. Contohnya gol Hidalgo yang mana Garis Gabriel Robert jatuh dan Hidalgo berjaya dapatkan bola untuk menjaringkan gol. So ada mistake yang Sabah lakukan yang menyebabkan mereka dihukum oleh pihak lawan lah. Baik, tanpa buang masa kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk game ni saya akan mulakan dengan pasukan JDT. Apakah perkara positif ataupun perkara yang kita boleh highlightkan untuk pasukan JDT? Perkara pertama yang kita boleh highlightkan tentang pasukan JDT adalah tentang back 3 mereka, yang mana diketuai oleh John Irazabal, yang mana Irazabal bermain sebagai centre back dan mereka letak Clouder sebagai left centre back dan Syahmi Safari sebagai right centre back, yang mana boleh saya katakan contribution ketiga-tiga player ni in term of mereka menyaplai ataupun menghantar bola ke hadapan is very good lah. Yang mana untuk game ni saya boleh puji untuk right centre back mereka iaitu Syahmi Safari, yang mana Syahmi Safari bermain begitu baik untuk game ni apabila beliau banyak melakukan interception yang bagus di kawasan defend pasukan JDT, dan dia juga berjaya untuk merampas bola. Dari segi pembacaan game dia memang super, dan dalam masa yang sama Syahmi ni dia suka drift into the half space untuk naik lebih tinggi dalam memberi support ketika situasi menyerang. Dan kita boleh nampaklah a few gol yang dijaringkan oleh pasukan JDT adalah bermula dari Syahmi Safari. Sebagai contoh, gol yang dijaringkan oleh Oscar Aribas yang mana Syahmi Safari dapat bola, dia bawa bola ke depan, dia bagi kat Mujagid hantar bola jauh ke Oscar Aribas untuk Oscar Aribas score lah. So itu yang kita boleh puji lah. Dan John Irazabal pun untuk game ni dia banyak menghantar bola dengan diagonal pass ataupun long ball lah ke bahagian hadapan untuk bermain secara lebih direct. Cumanya untuk back 3 pasukan JDT ni mungkin mereka boleh untuk memperbaiki dari segi defending duty mereka, dari segi nak cover up dan sebagainya, sebab semalam mereka agak mudah terekspos jugalah. Namun disebabkan front 3 ataupun forward department pasukan Sabah kurang efektif, mereka gagal untuk orang kata apa, melakukan gerakan-gerakan yang lebih berbahaya untuk pecahkan defense structure pasukan JDT lah. Dan dalam masa yang sama defense pasukan JDT perlu lebih aware dalam situasi tackling lah, sebab semalam Clouder tackle kena red card. So benda tu merugikan lah. Sebelum ni Jonathan Silva yang situasi handball tu, so mereka perlu untuk lebih tenang dalam menghadapi situasi under pressure ataupun di bawah tekanan lah, supaya mereka tak membuat sesuatu yang merugikan pasukan dan menyebabkan mereka tak boleh bermain dalam perlawanan seterusnya. Jadi mereka kena perbaiki benda tu lah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita tengok untuk game ni, JDT more to direct play dan mereka more to utilization of wingback mereka, yang mana bahagian kiri mereka banyak guna Jonathan Silva untuk cover up di kawasan bahagian kiri flank lah, ataupun lebih ofensif di kawasan pihak lawan. Cumanya Jonathan Silva in term of attacking style dia lebih banyak diguna sebagai attacking support untuk cover on the flank area dengan membuat larian-larian dan juga untuk crosses ataupun cutback masuk ke dalam. Jadi dia tak banyak untuk drift into the deep box lah. Tetapi yang paling menarik untuk game ni adalah peranan dari Oscar Aribas. Saya mengharapkan yang untuk game lawan dengan Sunfreeze Hiroshima nanti, Oscar Aribas boleh menunjukkan this type of gameplay lah, yang mana untuk Oscar Aribas dia bermain sebagai wingback yang ofensif, yang banyak buat larian-larian di belakang pertahanan, dan juga larian-larian tersebut adalah larian yang break into the deep box lah dalam kotak penalti, yang meletakkan dia dalam position untuk menjaringkan gol ataupun dalam keadaan yang angle dia untuk menjaringkan gol. Dan semalam kita boleh nampak lah bagaimana dia buat larian untuk gol pertama beliau yang di assist oleh Mujagid.
dengan satu hantaran jauh daripada Mujagid di belakang pertahanan. Oscar Arribas lari, lepas tu memang dia tak cut back dia shoot masuk. Dan yang gol yang kedua, bagaimana dia drift in into the half space dan masuk dalam kotak penalti waktu Sabah kehilangan bola di tengah dan Mujagid pass kat dia dan dia tenang. So dekat sini kita boleh nampak yang Oscar Arribas ni dia bukan sahaja bagus in term of running behind the defense, dia juga pandai untuk attack the empty space, dia pandai untuk serang di ruang yang kosong, dan dia punya finishing wise is a very solid lah. Dia boleh dikatakan very clinical untuk game ni. Itu yang kita boleh nampak daripada segi penggunaan wingback, bagaimana JDT utilize mereka punya wingback untuk fasa progression, terutamanya dalam fasa menyerang lah. So benda tu memang positif. Dan untuk midfield, mereka guna Hidalgo, mereka guna Afiq Fazail dan juga Nacho Mendes, which is bagi saya game ni JDT punya midfield is very good in term of recovering dan juga counter press, yang mana bila mana JDT hilang bola sahaja, mereka cepat untuk melakukan tekanan kepada pemain Sabah. Jadi kita boleh nampak Sabah pegang bola tak terlalu lama, dan dalam masa yang sama mereka juga sering melakukan early press untuk menutup passing lane pasukan Sabah lah. Jadi benda-benda tersebut menyebabkan pasukan Sabah agak sukar untuk keluar daripada mereka punya zona, terutamanya ketika mereka play from the back. So benda tersebut yang menyebabkan mereka melakukan kesilapan. So pasukan JDT punya structure in term of OOP, out of position, mereka dah berada dalam keadaan yang untuk mereka merampas bola daripada pasukan Sabah sekiranya Sabah buat mistake. Sebagai contoh, gol Hidalgo lah, bagaimana Hidalgo berada dalam keadaan yang tepat, dia membaca pergerakan Gary yang jatuh dan dia merampas bola dan menjadikan gol lah. So benda tu positif lah untuk pasukan JDT. Dan Afiq Fazail serta Nacho Mendes, mereka berdua bermain dengan begitu baik, yang mana in term of recovery dan juga counter press, mereka memang cepat-cepat untuk melakukan recovery dan tutup ruang serta merampas balik bola sekiranya pasukan JDT hilang bola di kawasan pihak lawan lah. Dan untuk game ni sebenarnya saya puji Hidalgo lah in term of creativity, in term of work rate, in term of creating chances and mencipta peluang dan sebagainya. Hidalgo play very excellent part lah untuk pasukan JDT, dan dia menunjukkan sesuatu yang bagus untuk bahagian hadapan pasukan JDT lah as a number 10, yang mana semalam Hidalgo berjaya menjaringkan satu gol. Even dia berjaya membuat satu, kalau tengok gol daripada Mujagid, yang mana Mujagid punya gol kedua yang Oscar Arribas buat receive the ball, dia melim save, lepas tu Mujagid attack the ball yang muntah tu, yang tu menunjukkan satu kualiti yang ada pada Hidalgo in term of vision dan juga killer pass, macam mana dia boleh meletakkan bola tersebut betul-betul dekat Oscar Arribas untuk suara kaki kan. So benda tu memang kita boleh katakan the perfect passing lah oleh pada Hidalgo. So Hidalgo memang super. Untuk Oscar Arribas, untuk Haji Mujagid dan Bekson, untuk game ni to be honest, Mujagid is much more better player dari Bekson. Sebab apa saya kata macam tu? Sebab Mujagid ni saya tak tahulah, dah 2 game dia dah score 5 gol lah untuk JDT, yang mana boleh saya katakan in term of team play, dia adalah seorang player yang boleh hold up, boleh link up, dan dia adalah seorang player yang sangat mempunyai visionary yang superb. Sebab apa? Sebab dia boleh untuk drop deeper dan dia boleh buat passing, yang mana kita boleh nampak pada semalam dia punya involvement ataupun goal contribution ataupun assist contribution, dia berjaya dia berjaya untuk assist 2. Dua-dua assist tu adalah kepada Oscar Arribas. So itu menunjukkan yang dia punya quality in term of bagaimana dia nak supply, bagaimana dia nak set up, is very good player as a striker number 9. Bukan sahaja boleh menjaringkan gol, tetapi dia complete package, which is bagi saya kalau nak compare to Bekson, dia punya gameplay is very intelligent lah. Macam this type of gameplay yang saya nak kalau striker saya. So benda tu yang Mujagid ada, dia boleh drop deeper, dia boleh create chance, dia ternampak pemain buat larian, dia punya vision is very super, and benda tu yang bagus. Yang kedua, dia punya finishing wise memang sangat bagus, dan dia punya instinct as a striker is very solid, yang mana dia punya naluri pembunuh tu memang bagus. Dia pandai react kepada bola muntah, dia pandai untuk meletakkan bola dalam situasi yang betul. Semalam tengok 2 gol yang dia buat tu bukannya dalam angle yang mudah kan. Dia punya reaction kepada bola tu memang laju kan. Dia nampak bola pam, dia pum kan. So Mujagid is a perfect complete, bagi saya perfect striker lah. So dia membuktikan yang orang kata apa,
nilai dia tu dibeli oleh JDT adalah sesuatu yang berbaloi. Sebab sebelum ni dekat Sabah pun dia memang antara prolific striker kan. Bila masuk JDT dengan skuad yang lebih solid, maka dia boleh tunjukkan something yang lebih menyinar, dan apa yang ada pada dia adalah permata. Dan bila mana masuk second half, JDT buat sayang lah Mujagid keluar awal, bawa masuk Figueiredo, bawa masuk Iago dan sebagainya. Bagi saya waktu tu JDT dah hilang the way gameplay mereka main, yang mana banyak lebih kepada nak tunjuk individual performance. Even Iago pun semalam, aduh, depan palang dia boleh tak pas ataupun dia tak score, dia boleh nak buat placing tak jadi. Saya pun tak faham, waktu tu dah hilang arah sikit lah. So kalau mereka boleh stick to the team play dan mereka boleh buat something yang much more better, saya rasa semalam JDT boleh score lebih daripada 6 lah. Tapi bila mana pertukaran berlaku, dia dah tak nampak the team play tu. So mereka perlu untuk lebih berdisiplin lah untuk pasukan JDT. Untuk pasukan Sabah pula, to be honest, untuk game ni mereka memang banyak buat mistake, kesilapan sendiri. Diawali dengan Dane Ingham punya mistake tackle backside dalam kotak penalti. Itu adalah permulaan. Lepas tu mereka mistake demi mistake mereka buat tu, utamanya Ernesto Fumifa yang mana bermain sebagai left back. Dia tak boleh nak cope dengan gerakan daripada Oscar Arribas. Memang dia terekspos gila. Dia tak boleh nak man to man marking langsung Oscar Arribas. Dia tak boleh nak catch up dengan pace daripada kelajuan Oscar Arribas. So Ernesto memang lubuk lah semalam bila mana beberapa kali dia dilepaskan dan sebagainya. So benda tu memang agak merugikan. Dan defense department pasukan Sabah pun tak begitu compact. Midfield Dim Pelecanos pun tak berapa contribution bagus. Attacking mereka lebih kepada mengharapkan individual teknik daripada Chris Malone dan sebagainya. Cumanya persoalannya untuk pasukan Sabah semalam, apa yang saya nampak, bila mana mereka bawa masuk Lujbik, antara player yang memberi impak positif untuk bahagian tengah. Bila masuk Lujbik sahaja, pasukan Sabah ada a few chances yang mana Lujbik melakukan percubaan dari luar kotak penalti yang berbahaya. Kenapa Lujbik tak diletakkan waktu first 11? Mungkin dia boleh contribute something yang much more better kan. So benda tu agak merugikan. Dan semalam Sabah boleh menyalahkan diri mereka lah bila mana mereka gagal untuk mengelakkan kesilapan sendiri, dan mereka yang menyebabkan mereka dihukum oleh kealpaan mereka sendiri dan dihukum oleh pihak lawan lah. Tapi Lujbik one of the best player yang saya tengok semalam, yang menunjukkan something yang positif lah, yang menunjukkan kalau dia main mungkin dia boleh bagi impact yang lebih positif lebih awal. Tapi untuk defense line, Josh Engel memang nak compare dengan Gabriel Perez memang tak sampai. Damien Lim bagus semalam, tapi sayang tak boleh nak cope dengan 6 gol. Dan Ingham bagi saya below performance, dia tak bermain seperti sedia kala. Fegosteni a bit struggle sebab tak ada support. Dia punya nak gerak movement seorang pun tak boleh. Chris Ondokba boleh dikatakan awal-awal nampak dia work rate bagus apa semua, tapi in term of nak break the defense, dia memang susah lah. Tapi akhirnya berjaya mendapatkan 1 gol. That was good lah for him. Jadi overall Sabah memang tak nampak that kind of tactical yang mereka selalu main. Banyak benda loophole, midfield tak compact, defense tak marking, mereka tak boleh nak cope dengan serangan pantas oleh pasukan JDT yang more to direct play. Jadi itulah ulasan saya. Assalamualaikum.